Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 kursus BBP 30103 pengurusan makmal dan bengkel akan berkongsi hasil lawatan benchmarking kami di Makmal Seramik Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Lawatan ini bertujuan untuk mengenal pasti amalan pengurusan dan keselamatan makmal. Menurut tokoh seperti Peter Drucker dan juga Mary Parker, pengurusan ialah satu proses sosial yang melibatkan perancangan, organisasi, arahan dan juga kawalan untuk mencapai satu matlamat organisasi. Jadinya di Makmal Seramik FKMP UTHM ini, pengurusan dilaksanakan secara sistematik dari tempahan penggunaan makmal, yang kedua dari segi rekod penyimpanan bahan mentah dan hinggalah pengawasan yang dilakukan oleh juruteknik. Jadi ini menunjukkan bahawa penerapan pengurusan saintifik oleh FWTLA ini yang menekankan setiap kerja mesti dilakukan mengikut kaedah sains dan juga standard kerja yang jelas. Struktur organisasi makmal ini diketuai oleh seorang penyedia makmal dibantu oleh pegawai sains dan juruteknik. Dalam konteks pengurusan, makmal ini mengamalkan pendekatan Total Quality Management (TQM) yang menekankan kualiti, kepuasan pelanggan dan penambahbaikan berterusan. Selain itu, penerapan konsep 5S, sisir, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal dapat dilihat melalui persekitaran yang bersih, susunan peralatan yang sistematik, serta label bahan yang kemas dan mudah dicapai. Aspek keselamatan merupakan tunjang utama pengurusan makmal ini. Berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 OSHA, menitikberatkan setiap majikan dan pengguna perlu memastikan sistem kerja yang selamat dan persekitaran yang bebas risiko. Di Makmal Seramik ini, kami melihat pelaksanaan yang menyeluruh dari penggunaan PPE yang lengkap, alat pencegahan kebakaran, papan tanda hazard serta 2 pintu keluar kecemasan yang mematuhi piawaian ISO 7010. Semua pengguna juga diberikan taklimat keselamatan sebelum menjalankan aktiviti di makmal ini. Mengikut teori domino Heinrich, kemalangan berpunca daripada siri peristiwa yang boleh dicegah melalui disiplin dan juga kesedaran. Jadi di makmal ini, antara risiko yang dikenal pasti ialah habuk seramik, dan juga bahan kimia lah. Namun begitu, pihak makmal mengambil langkah pencegahan yang besar seperti sistem pengudaraan yang aktif, lepas tu latihan keselamatan berkala dan juga pemeriksaan alatan secara berkala. Alasan risiko berkaitan dengan sign merah, hijau, kuning dan juga biru. Jadi tanda merah ada 2 jenis yang membawa maksud tanda larangan dan juga tanda kebakaran. Selain itu kuning untuk amaran risiko, hijau untuk laluan dan juga kawasan selamat. Kesimpulannya, lawatan benchmarking ini membuktikan bahawa Makmal Seramik FKMP UTHM mempunyai sistem pengurusan yang cekap dan menepati piawaian keselamatan. Amalan seperti TQM, ISO dan 5S jelas diaplikasikan untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan operasi. Kami mencadangkan agar makmal terus memperkukuh kempen kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar baharu serta memperluas latihan penggunaan peralatan dengan selamat bagi mengekalkan prestasi cemerlang makmal ini. Akhir sekali, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan FKMP atas sokongan yang diberikan sepanjang proses ini dijalankan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pengurus makmal iaitu Profesor Madya Dr. Hamidun bin Saleh serta penolong jurutera makmal Encik Fazlanuddin Haris yang sentiasa membantu memberikan tunjuk ajar dan memastikan segala kemudahan berada dalam keadaan terbaik. Sumbangan dan kerjasama anda semua amat kami hargai. Sekian, terima kasih.